Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, saya Ismail balik. Okay, kali ni konten tentang membaiki smartphone. So, di sini ada sebiji Vivo Y11 Kalau korang lihat kat sini, nampak ni, dia macam ada kesan pecah sebab jatuh. Lepas tu, skrin dia tertanggal. Okay, telefon ni dia elok, dia boleh hidup Saya dah charge penuh dah semalam. Nampak? Dia boleh hidup. Tapi dia berjalur-jalur lah, nampak ada jalur merah tu kan. So saya akan tunjukkan cara-cara untuk kita tukar LCD screen untuk smartphone Vivo Y11 ni. So jom kita proses. So first kita perlu keluarkan SIM tray. Next kita kena buka cover ni Macam ni congkil, bagi dia ada bukaan sikit. Lepas tu korang congkil lah pakai kuku. Okay, macam ni Nampak kuku dah masuk, korang just tolak Right. Sini ada ni fingerprint scanner ni kan. Korang just tanggal lah. Buka skru untuk keluarkan konektor ni punya ni lah. Okay, nampak tanggal. Okay. Okay. Okay, kemudian ni konektor bateri, tanggal dahulu. Alright. Okay, tanggal bateri. Just tarik saja benda hijau ni. Okay, di bateri Okay, ni konektor ataupun ribbon untuk LCD tu. Alright. Okay, sekarang kita boleh keluarkan LCD ni. Okay, korang cuci lah sisi segam kat tepi ni. Kemudian ni lah, habuk-habuk ke kotor-kotoran, cucilah. Okay, ni adalah LCD baru. Okay, sebelum korang nak beli, korang test dululah. Okay, saya dah cuci sisi segam dekat sini semua. So sekarang kita pasang lah LCD baru ni. Cara nak test, kita just masukkan macam ni, pasang konektor ni, dan kita try pasang bateri. Lepas tu on lah. Okay.
So nak test kalau contohlah tak dapat password kan, korang just tarik. Okay, drag, 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 drag. Kalau dia boleh tunjukkan macam ni, maksudnya LCD ni okey lah. Alright. Sekarang jom kita pasang LCD. Okay, dekat sini dia ada stiker. Korang cabut. Depan ni biar dulu. Okay, gunakan gam ni untuk kita tampal ataupun lekatkan LCD ni dekat sini. Okay, lepas tu letaklah sedikit gam dekat sini supaya sini melekat elok. Kemudian kita pasang LCD. Terus pasang konektor. Konektor LCD. Dan pasang bateri. Okey. Next, kita pasang balik cover ni. Okey, untuk bateri ni korang boleh letaklah gam. Macam saya tak perlu kot sebab gam yang sebelum ni dia masih kuat lagi, nampak. Okey, kalau kita tarik pun dia masih melekat. Okey, tak apa, kita just masukkan je, pasang je bateri ni. Dan kita pasang konektor untuk fingerprint. Alright. Lepas tu kita pasang cover. Kita on. Kemudian masukkan SIM tray. Alright. So, pemasangan LCD untuk Vivo Y11 ni dah siap. Korang bolehlah pasang getah supaya LCD ni melekat elok. Macam saya rasa tak perlu kot sebab dah okey ni. Kemudian korang cuci lah sisi segap kat tepi ni. Okey guys, jadi itu saja cara untuk kita tukar LCD Vivo Y11 ni. Alright, jadi mudah saja, korang boleh buat sendiri kat rumah. Just korang beli sajalah LCD dekat online. Saya ada sediakan link dekat description.
kamu beli kat situ. Okay guys, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.